Alright guys, untuk soalan 33 ini, baca soalan dulu. Raja menunjukkan gambar raja pemutusan. Dekat mana pemutusan? Dekat sini adalah pemutusan, dekat bahan tindak balas. Dan pembentukan ikatan dalam satu tindak balas kimia, dekat sini adalah pembentukan ikatan untuk menghasilkan bahan tindak balas lah. Basically ini adalah tindak balas kimia yang lengkap. Maksudnya ada bahan tindak balas, kemudian dia mencapai tenaga pengaktifan, and then dia menghasilkan hasil tindak balas. Jadi untuk secara ringkasnya, untuk bahan tindak balas itu bertindak balas, dia perlu memutuskan ikatan dahulu, kemudian dia mencapai tenaga pengaktifan, barulah tindak balas akan berlaku, and then dia akan menghasilkan hasil tindak balas, which is atom-atom yang bercerai tadi itu, zarah-zarah yang bercerai, dia akan membentuk ikatan dan menghasilkan hasil tindak balas lah. Baik, untuk soalan ini dia tanya apakah nilai Q. Kat sini nilai Q. Jadi untuk dapat nilai Q ini, kita kena cari dulu berapakah tenaga yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dan berapakah tenaga yang diperlukan untuk membentuk ikatan. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada XX, tenaga dia adalah 436, YY 243, so jumlahnya adalah 679. Kemudian dekat sini untuk dia membentuk ikatan XY ada 2 dekat sini. So dekat sini XY 432, so kita darab dengan 2, jumlahnya adalah 864. So untuk kita dapat nilai Q ni, maksudnya perbezaan dekat sini lah, which is 872 kita kena tolak dengan 679, kita akan dapat nilai Q. So jawapannya adalah 185. So jawapan dia adalah A. Kenapa dia ada negatif? Sebab negatif ni adalah tindak balas exothermic. So kalau tindak balas exothermic, basically dia punya gambar raja aras tenaga tu kan, yang aras-aras dia ni sebelah kiri bahan tindak balas ni lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Okay, so nilai dia akan sentiasa negatif walaupun jawapan kita positif.